Pasien Yosef. Biasanya hari ni akan start meeting. So ini kita dah pukul 7 subuh. 7 subuh di sini lah. Kalau tak hujan. Kalau hujan kita makan kat tempat kita register. Untuk segi aktiviti pula untuk hari ni pada biasa akan start dengan night walk. Pukul 8 ni. Latar Bekuh tu jauh ke? Latar Bekuh tu dia masuk ke dalam Sungai Tahan. Kita kena naik bot lah dalam 45 minit. Lepas tu dia sempat kita punya program petang esok kan? Sempat. Dia Latar Bekuh tu dah 30 stop. Yang first satu mula Kuala. Yang lagi besar pada sini. Yang memang besar, antara yang terbesar lah kat Taman Negara ni. Yang kedua Kelas Sentari. Lepas tu boleh bagi Merdeka. Yang ketiga baru Latar Bekuh. Confirm dah terus lah. Kita orang ni. Pagi tak ada aktiviti. Macam kita orang kena berapa bot? Satu bot 4 orang. Saya masa satu bot 4 orang sahaja. Untuk bot ni kita 14 orang. Yang ada gambar.
Wah, naik walk nanti ada kat mana? Dia makan nasi lemak tak ada lauk. Nanti jumpa kat sana sekali kan. Ni akan masuk Taman Negara. Tu patut kenapa? Oh, tak pakai dahi. Allahu Akbar. Masya-Allah. Tolong. Salam. Bukan. Orang bukan. Sabar. Kairin, Bat, Bang Akib Pak. Bat and Jack kat belakang. So kita 3 orang ni wakil daripada Dance Travel lah. Untuk bawa yang ada kat depan saya ni untuk aktiviti untuk malam ni sampailah petang besok. Alhamdulillah. Untuk malam ni nak jungle walk. Untuk hari besok pagi ada jungle trekking ke Bukit Tesek dan Canopy Walk. Petang besok ada rapid shooting dan melawat ke perkampungan orang asli. Kalau tak silap saya itu aktiviti yang saya buat tahu. Ke ada yang tertinggal? Esok, petang besok kita ada melawat kampung asli. Dan pagi lusa, jungle trekking. Terima kasih Kak ingatkan saya. Minta maaf saya terlupa sebab hari besok hari Jumaat. Sorry, okey untuk malam ni aktiviti kita nak jungle walk ataupun berjalan malam. So kalau tengok map kat depan saya ni, kita punya aktiviti kita. So kita sekarang ni di Park Center nombor 1. Kita akan pergi ke Tahan Height nombor 4. Kalau ikutkan jarak dia, nombor 4 dia 300 meter saja. Rasalah boleh rasa nanti 300 ke kurang 300 ke lebih 300. Dan kita akan berjalan atas platform yang disediakan. Dan macam yang saya cakap, jarak-jarak ni berpandukan pada signboard yang disediakan lah. Anda kata kalau signboard tu bohong, saya bohong semua. Saya cakap tu terang senang. Okay? So Tahan Height ni adalah menara tinjau. Kita akan naik satu rumah tinggi. So kita akan pantau binatang daripada atas dalam rumah tu. So kebiasaannya dekat sana kita biasa jumpa rusa, tapi saya tak janji ada tak binatang tu dekat situ sebab dalam kawasan taman negara tak ada binatang yang kita kandang, yang kita bela, semuanya hidup liar. Andai kata tengah-tengah berjalan nanti kita tersempok dengan maybank. Faham maksud saya maybank? Itu dikira rezeki dia tu. Sebab susah nak jumpa benda tu kat sini. Abang boleh faham saya cakap? Boleh. Kena dah lagu ni. Betul tak faham ke? Faham tak faham ke? Faham. Abang ni. Itu kalau ada rezeki. Tapi untuk night walk ni sebenarnya highlight kita lebih kepada insect, lebih kepada serangga. Contoh insect biasa belalang, scorpion, kadang-kadang boleh nampak centipede, millipede, kadang-kadang boleh nampak ular. Itu pun bergantung pada nasib. Biasanya dalam keadaan sekarang ni biasanya pelancong ramai, so peratus untuk jumpa tu memang agak tipis lah. Dan kita ambil masa lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam kita punya perjalanan kita. Dan nanti kita akan terus keluar ikut area ni. Area ni, kawasan ni, kawasan Mutiara Resort. Patah balik ke ni. Okey? Faham? Faham. Okey, settle untuk malam ni. Untuk hari lusa, jungle trekking. Hari Sabtu kan jungle trekking kan? So, tadi silau akak, abang. Silau lampau awak. Tadi semua dah turun dekat sungai Dance Eco Resort depan tu. Ada perasan tak ada satu jeti ataupun tangga kat depan tu? Okey, anggaplah yang Dance Eco Resort tu sebab yang abang kat duduk rumah tu dekat area sini. So jeti yang saya masukkan tu ni dia, yang kecil ni. Untuk hari lusa pagi tu kita akan cross ke jeti ni. Dengar dulu. Sorry sabar. Daripada jeti ni kita akan pergi ke nombor 8. So jarak dia daripada jeti untuk ke nombor 8 tu 1.2 km.
Selesai daripada nombor 8 ni Bukit Tersik, dia ada 2 viewpoint. Daripada first view ke second view dia ada 500 meter lagi. And then turun balik jalan yang sama sampai kanopi, kita naik di Canopy Walk. Canopy Walk ni jambatan gantung daripada pokok ke pokok. Selesai daripada tu kita akan turun balik ke jati dan cross balik ke Dance Eco Resort. Selesai di situ. Betul Betul. Takut ke bang? Sen, okey tak? Best tak Yan? Jumpa tak Aiwan? Tu laba-laba kat depan tu. Ya tu. Belah langat. Belah ranting kat belakang dia ada apa bang? Belakang dia. Dia beza dia buah tu betina atas jantai. Tak yang belakang kat ekor dia pun dia. Betina dia Dia besar bang. betina besar. Lebih besar daripada jantai. Jongkit-jongkit tu. Taklah. Bincang. Kenapa nak mata dia kelip-kelip. Tu mulut dia bergerak. Nyi. Nampak? Kan? Apa tu dah? Tongkat Ali tinggi betul. Tak kat sepit dia. Sepit dia. Sebab ketak kita boleh tarik dari Kat mana lampu abang beli kat mana lampu ni? Hitam kan? Biasanya ada ni yang ada lubang ni dia betina lah. Tujuh ke 9 kali. Dia punya koin lebih besar daripada saya biasa. 7 kali. Boleh bang? 9 kali lebih besar. Tak ada lah. Dalam tanah, lubang tanah. Tu bang. Mana? Banyak tu. Dan semut banyak. Dia berkumpulan lah. Kakak, sulu. Tu. Oh ni. Ni pakai pokok ni. Dia ada koloni yang besar lah. Kadang-kadang merasa ekor pun ada. Ada nampak saya besar tu. Mana tu? Mungkin ada Naik cerita dah pula. Cerita dia mami. Dia nanti ada orang suluh lah. Ada kat tu. Pada ragut memang. Baru logik kan dia nampak kan. Belakang ada 2 ekor. Satu dia. Dia boleh untuk kita dia tak ada dia bau. So kalau tengok usaha tadi Itu dia. Sorry.
tak kisah-kisah lagi saya sebelumnya ni. Aman kisah tu. Jom kita boleh semua. Mari duduk sini ya. Best agak la ilaha illallah. Hmm? Nak main board, nak main apa saya apa kaya apa? Apa? Yang main fak. Naik food apa? Oh, Pakai Google sial. nampak lagi. Okey. Okey, main.
有介紹嗎？神功嗰變成而家最貴係咪啦？啲神功有介紹啊？嗰個成條魚啊！我一落嚟我就睇到，哇！我哋蒸好正啊！頭先我問嘅可唔可以捉嚟食嘅？捉嚟食嘅。Itulah mana-mana air dia bukan satu padan. Warna dia bukan rasa dia. Hijau. Tanah hijau tu mungkin ada mineral dalam. Cantik betul sungai dia. Bukan cantik betul. Pemanjaya. Gimana? Dia cekok. Hotel. Sering hotel. Sebabnya dia cekok. Ni Batu ada tu. hotel. Awak rosak ke apa? Sofa. Buat sofa kan ni ya? Dan ni cari tadi. Kan lagi. Hotel penjara. pokok asal dia lah kalau udah Jawa dia macam gini lah. Mana siapa dia? Diam. Lah. Aku duduk kapung je. Kok goten. Biasalah. Rapak pun.
Tak nampak terang. Tak nak sudah. Ya. Bawa. Oh, turun. Kana ni? Dalam. Oh, dah lah. Dalam. Dalam dekat kak. Apa tu? Tangan nak ambil. Lagi dah. Kena sidai ke bang? So 18 suku kaum ni kita divide kepada 3 kumpulan yang besar, Negrito, Senoi dengan Proto Malay. So diorang ni bawah part Negrito kita panggil suku kaum Batak. B-A-T-E-Q, Batak. Kalau you all cakap dia Batak, dia marah lah. Batak. Sebab Batak ni dia ada kena-mengena dengan yang dekat Indonesia yang cannibalism, makan orang ni lah. Batak ni dia ada kehidupan dia berpindah randah. Masih ada manusia yang berpindah randah. Itu antara satu yang pelik lah. Dia ada 2 sebab kenapa dia pindah. Yang pertama bila tak ada makanan. Yang kedua bila ada orang mati, dia akan pindah. Sebab apa? Dia percaya bila orang mati, roh jahat tu akan datang dengan kampung tu. Takutlah orang pindah. Orang ni dia pindah, biasanya dia akan pindah tempat yang dia pernah duduk. Dia maksudnya dia tak senang-senang potong hutan ni lah. Contoh kampung ni dah 6 tahun, nanti dia akan pindah tempat lain yang dia dah pernah duduk. Lama situ dia akan pindah balik. Sebab tu korang tengok kat belakang ni dia tak berkebun. Dia cuma tanam benda yang dia boleh tinggalkan. Macam durian, pisang, ubi kayu. Bila dia datang balik dia akan collect hasil je lah. Okay, nanti kita akan naik boat tu, kita akan naik atas lagi. Kalau turun bawah ni pun kita akan jumpa lagi kampung. Beberapa kampung orang asli yang semua ni kita buat tourism industry. Kita bawa you all sini, kita akan bagi dia duit. Salah satu sumber pendapatan dia lah. Selain daripada tu, boatman kita tadi yang 2 orang tu daripada di kalangan orang. Yang ketiga, ada yang bekerja sebagai APM, Angkatan Pertahanan Awam, tapi untuk sungai pun. Kita create benda tu waktu PKP. Baru lagi. So diorang at least bila tak ada pelancongan ni, dia ada boleh jana pendapatan. Bahasa Batak. Bahasa tu hanya untuk cakap, tulis tak. Sekarang dah pandai sikit lah. Boleh bagi sampel tak? Kalau contoh saya tahu 2 perkataan lah. Os tu api, belau tu sumpit. Itu lagi lah saya tahu yang sebab saya ingat sekarang. Bot tu maksudnya ambil. Okey, diorang ni antara komuniti yang paling sedikit dekat Malaysia, lebih kurang 1,500 orang. 1,500 orang tu dia ada satu ketua. Kalau bahasa kita ketua kampung lah. Kalau bahasa diorang ni Tok Batin. Tok Batin tu dia duduk dekat kampung atas yang kita akan lalu nanti. And then Tok Batin ni dia ada allowance daripada kerajaan dalam masa 1,500 bulan. Rumah ni kalau asal dia memang orang perempuan yang buat. Dia kategori pondok tau. Dia buat bentuk A ni, lepas tu lantai kat bawah. Macam tu lah. Tapi yang ni dia dah berinovasi, dah lebih kepada Melayu. Lepas tu NGO ada bagi satu toilet kat belakang sana. Dulu memang tak ada. Hutan lah. Hutan ataupun sungai. Air yang dia minum, air bersih dia ambil daripada air mata air bukit. Anak-anak tu sekolah?
Okey, kalau sekarang kerajaan kita adakan peruntukan lah. Yang kecil-kecil ni diorang hantar pergi sekolah. Dekat kampung saya tu, hantar diorang ambil pun ada orang ambil. Pakaian, makanan, semua tak boleh bayar. Asrama dia tak duduk asrama. Dia berulang. Ada naik boat, ada naik 4x4. Untuk kenal basic lah, huruf, nombor. Ramai ada orang cakap kerajaan kita tinggal. Tak, dia tak tinggal. Sebab dekat Malaysia ni kita ada JAKWA, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Diorang yang banyak tolong lah. Ada yang bagi boat, ada yang bagi enjin. Kadang-kadang pun bagi bantuan makanan, pakaian. Agama memang tak ada, tapi dia ada kepercayaan. Dia percaya, kalau bahasa Inggeris ni kita panggil animism. Tapi dia percaya juga macam kita, unsur air, angin, api. Dia raikan hari raya. Hari puasa. Hari puasa. Dia akan sibuklah mencari buluh, buat lemang di kalangan dia je lah. Kita pergi cara dia kahwin. Kahwin senang lah. Kalau dulu saya tanya dia, susah nak kahwin. Yang lelaki ni kena cari 3 barang. Cincin, cermin dengan kain batik. Yang lelaki tu dah ada 3 barang ni, dia akan cari busur. Pelik. Dia cari busur, lepas tu dia akan buat ritual. Dia akan pusing. Dah selesai tu, dia isytihar kahwin lah. Tapi sekarang dia buat lagi mudah. Dah jumpa pasangan dia, dia akan bawa pergi jumpa mak ayah perempuan tu. Tanya boleh tak saya nak kahwin dengan anak ni. Kalau ayah dia cakap setuju, kahwin lah. Sama dia orang aja Sama dia lah. Dalam taman negara ni, orang asli boleh ambil tak hasil? Boleh. Dia je lah kan? Dia boleh. Tapi biasa dia orang tak tamak lah. Dia ambil untuk keperluan ni. Bila ada orang mati, last tempat dia mati tu, contoh ada sumpit. Okay, dia mati tu, dia akan cari kulit kayu kepung yang dia pakai buat dinding rumah dia. Ataupun kulit kayu meranti. Dia akan balut mayat dengan kulit kayu kepung tadi, dengan sumpit dia sekali. Lepas tu dia akan bawa dalam hutan. At least 2 km dia akan berjalan, cross sungai. Lepas tu dia akan cari pokok. Pokok tu kena ada yang ada dahan lah. Dia akan buat platform. Lepas tu mayat tu dia letak atas. Saya tak pernah nampak. Lepas tu dia akan balik. Lepas beberapa bulan dia akan datang balik tempat. Dia akan tengok mayat orang tu dah reput, jatuh kan. Kalau tulang tu tak diusik oleh binatang, orang ni dalam kehidupan dia yang lepas dia buat benda baik lah. So dia akan ambil tulang tu, dia akan tanam. Kalau diusik binatang? Dia akan biarkan je lah. Itu untuk orang dewasa. Kalau budak, kalau baby, kalau mati dia akan tanam. Kalau umur 4 tahun, 5 tahun, kalau mati yang dah boleh berjalan tu, dia akan buat ritual yang sama. Kalau satu periuk, kita boleh guna satu periuk tu macam-macam lauk. Sayur, ayam, daging. Macam diorang ni tak boleh. Kalau daging satu periuk, sayur satu periuk. Kalau dia dah salah tercampur, yang lelaki ni kena ketuk kepala lutut dia. Kena ketuk kepala lutut dia sampai berdarah. Dia travel tepi laut tanpa mandi. Tanpa mandi sebab tu rambut dia pintik dengan hitam. Tak serius. Tapi Afrika memang gelap kan? Tapi cuma yang split bila pecahan bumi ni split sampai dekat kita yang kecil-kecil. Kita pula New Zealand, US, orang asli mana? semua ada orang asal. Orang situ. Tak, kita orang Melayu. Abang je cakap orang Melayu. Kalau ikut kita sejarah Itu orang asli. tamadun ni memang kita ni daripada suku Semelai. Semelai. Semelai ataupun dari Porto Malay yang duduk leleng bukit. Lepas tu Islam datang dekat Kedah tu. Barulah kita. Melayu. Semua baru tukar jadi Melayu. Kita pun asli sebenarnya. Cubalah akak tak mandi setahun tengok rambut macam mana. Sanggup. Rambut bermacam dah. Selesa dia. Yang ni kan buluh temeliang, yang ni semeliang, 2 buluh yang berbeza lah. Dia akan ambil ni apa? Kulit kepung, kayu kepung tu lah. Untuk lekatkan antara ni. Kalau betul cara boleh sampai 20 meter. Yang hitam ni damar daripada pokok meranti. Okey 20 meter. 20 meter. Okey, ni yang depan dia. Ni yang depan dia, bahagian depan. So dia pergi memburu biasanya bila dapat sesuatu, dia bukan panggil kawan dia hoi hai kan. Dia panggil menggunakan dia. Macam mana dia panggil? Dia Tak dengar bang. Dia patut kuat lagi. Tapi saya dia akan buat macam ni. Bila rotan ni panas, dia akan keluarkan habuk api dekat lubang. Lepas
Lepas tu dia akan transfer sini lah. Ni buluh yang kering. Ni atap rumah dia. Lepas tu dia akan tiup perlahan sampai ada api. Suruh Abra kuat. Okey. Ya. Nanti boleh tengok. Jauh boleh. Yang jauh boleh dekat-dekat sikit. Nak record boleh record, tak ada masalah. Dia jadi haba, dia jadi panas. So abu-abu tu terkumpul kat dalam lubang tu. Bara-bara. Boleh. Bakar selipar tu dam. Nampak bara tu dipindahkan dekat daun tu lah. Bahaya kotor-kotor. Dia punya kering. Kayu-kayu pula. Lepas tu dia tiup dengan penuh kasih sayang. Lembut lah maksudnya. Kalau tiup buat tiubang lah tu bara tu. Cara tiup ya. Os. Nyala dah. Bandul. Maksudnya abu kayu tu dia buat daripada daun. Apa ni? Abu kayu. Daun. Ataupun yang penting, daun tukang. Ambil gambar ngatuk. Ngatuk. Jom. Sana. Sana. Guard. Oh. Dia nak handlekan pelacur kan takut ada gajah ke apa. Oh, gajah Dia takut. Kalau dia nampak ini dia takut. Tak. Dia tahu kita ada pakai ni. Dia macam tangkal lah. Tapi bukan buat apa tadi. Memang ambil pada itu. Kayu Mana? Dekat abang nak bulu sumpit. Berapa? Boleh nak? Cek.
sampai 500 lagi. Buat steady kontrol macam couple ni. Nak ambil gambar. Okay, shoot. Nanti akan ambil gambar dekat telefon saya ya. Lalu Eza. Kakak pusing jap, pusing. Tak boleh pusing. Boleh Kita boleh. ha. Belakang tu. Okay. Bang. Dapat sikit yang orang belakang nak naik. Slow lah jalan sama apa sengit-sengit ni. Siapa nak balik resort? Duduk tepi je, ambil gambar. Ada ni Abra dalam beg ada dekat tempat ada. Iris menyesal pula naik. Menyesal pula. Menyesal pula. Kak nak naik tunggu kat sini. Jadi sikit je kan. Mana? Jauh lagi. Nak patah balik.
Yo. Cik you band ke? Yalah, biasanya bewok ke Kandak dia buat lubang ni. Oh. Tapi dia tinggal lubang ni. Itulah take over. Itulah tak ada. Take over tak? Buat lubang baru. Okey ke? Okey dia lagi. Okey dia. Dalam sebau dia suku. Jek dah ayat Jek? Ada. Jadi kan. Berapa minit? Kita pergi Jenan Muda. Jenan Muda. Jenan Muda. Ni pokok serai kayu digunakan untuk sebagai ramuan untuk si kerabu Oh, ya. di pantai timur lah. Oh. Boleh buat ulam lah. Ulam. Pucuk dia. Kita ambil pucuk dia. Boleh buat ulam. Tu, bagi abang tu lepas. Tengok depan ni. Kalau main bukit kena gini deh. Sini first view. Second view, tinggian dia dalam 344. 344. Ni 370 tau. Dia indah lagi. Dia indah lagi. Yang ni paling tinggi. Yang dengan saya tu banjaran tu lah. Kat sana. Oh kat sana lah nampak lagi. Ni lah tinggi kat sini. Tinggi. Tapi tak nampak gunung tahan lah. Sebab dia view dia ke sana. Tahan ke sana. Oh. Tengok tu. Tak penat pun. Oh, letih tu. Rugi. Dia tak adalah jauh sangat. Tapi abang dah bawah tadi jauh. Abang tengok 1 sampai 100 lah slow. Okey. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey. Lepas tu pasir tu air dari Gunung Tahan. Air daripada Gunung Tahan. Oh. Kan ada air warna hitam. Air tu kan?